Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back with us from Dato MTV. I'm host Afifin. Okey, baiklah, hari ini kita bersama dengan dua orang tetamu jemputan yang sungguh hebat dan juga cantik jelita. Okey, baiklah, sebelum kita mulakan bual bicara kita pada hari ini, jom kita selawat sama-sama. Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, baiklah Cik Perdua, apa khabar hari ni, sihat? Alhamdulillah, sihat. Okey, alhamdulillah. Okeylah, sekarang ni kita sedang berada di studio Dato M Idol. Di bawah studio Dato M Idol ni kita ada Dato MFM dan juga Dato MTV. Studio ini diinspirasikan oleh pengetua kami yang gorgeous iaitu Datin Haji Zamhira binti Osman, dan mentor kami pula ialah Cikgu Siti Nozila dan juga beberapa orang guru yang lain. Okey, baiklah Cik Berdua. Apa yang saya tahulah, Cik Berdua ni merupakan alumni SMK Datuk Menteri. Betul. Jadi boleh saya nak bertanya, apakah pandangan bila Cik Berdua melangkah kembali ke SMK Datuk Menteri ini? Okey, baik. Assalamualaikum. Saya Atira. Airin. Okey, kami merupakan alumni SMK Datuk Menteri. Tahun terakhir kami keluar daripada SMK Datuk Menteri tahun 2015. 10 tahun yang lepas. Tahun ni dah 2025. Masuk memang dah tak ada apa yang sama lah. Bangunan pun dah bertambah. Bangunan pun dah bertambah. Kelas semua cantik-cantik dah. Tengok kelas pada TV. Kelas pada ada TV sekarang. Lepas tu kita tengok bilik-bilik semua. Tadi kita dah pergi library, kita pergi bilik SPBT, bilik counselling. Semua memang dah lain dah. Memang dah ada satu image yang baru. Image apa tadi? Sekolah apa tadi? Datuk M Kita punya nama tu tak ada dulu. 10 tahun yang lepas tak ada. Dulu panggil DM kan. DM. Sekarang kita nama Dewan baru. Makan DM kan. Ni dah 10 tahun ni DM tu dah tak ada dah Datuk M. So bukan nama je berubah. Sekolah pun suasana berubah. Kita tengok facility semua pun dah bertambah. So it's an honour for us lah. Dijemput kembali datang ke sekolah untuk tengok segala kemudahan dan facility yang dah bertambah baik. Okey, terima kasih. Okey, untuk soalan yang seterusnya, boleh Cik Berdua berikan sedikit kata-kata motivasi buat para pelajar SMK Datuk M? So untuk student-student lah, especially SPM, sebab sekolah pun dah berubah, kita harap semua student dapat utilize semua pengorbanan cikgu, ada banyak bilik-bilik semua tu. Betul. So set your goals early. Starting from Form 1 masuk sekolah, set your goals early. Dah ada target nak ke arah mana, nak buat apa lepas ni, and betul macam Cik Airin kata tadi, utilize all the resources that school have provided. Banyak dah kemudahan-kemudahan yang dah ada disediakan sekarang. So utilize all of that, respect your teachers, and then set your goals right, fly high. Okey, saya suka yang last tu, fly high. Okey, terima kasih Cik Berdua di atas kata-kata motivasi yang sungguh menarik sebentar tadi. Semoga dengan kata-kata motivasi itu dapat membuat para pelajar kita lebih bersemangat untuk mengulang kaji ataupun untuk untuk menghadirikan diri ke sekolah. Okey, nampaknya bual bicara kita sudah tiba ke penghujungnya. Terima kasih Cik Berdua sebab sudi meluangkan masa dalam bual bicara kita pada hari ini. Kami warga Datuk M mendoakan semoga Cik Berdua kekal sihat selalu, ceria, bahagia dan semestinya kekal cantik jelita pada masa yang akan datang. Okey, baiklah, kita akhiri bual bicara kita pada hari ini dengan be the first and be the best. Bye-bye.